Assalamualaikum kepada para pendengar. Selamat kembali ke podcast Ansara Malaysia. Kenalkan, saya Afi. Pada ketika ini adalah Ketua Cawangan Ansara Pais Salak yang juga merupakan Exco Ansara Malaysia. Bersama-sama saya pada hari ini adalah dia punya self-claim orang yang paling handsome di dunia iaitu Azizi. Rakan saya sewaktu di UiTM Shah Alam dan Puncak Alam. Okay, Azizi boleh kenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Azizi. Sekarang ni bekerja sebagai urban designer dekat satu office town planning. Tapi background bukanlah sebagai urban. Saya background sebagai arkitek. Masa di MRSM saya belajar di MRSM Kuala Terengganu. Tapi bukan bermula pada tingkatan 1. Mula pada tingkatan 4. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu memang sekolah harian biasa. Lepas tu tingkatan 4 tu tingkatan 5 tu baru masuk MRSM. So dah masuk tengah-tengah lah. Soalan yang paling selalu orang tanya kalau kita dekat Ansara, ambil SPM tahun bila? ambil SPM tahun 2005. Masa masuk MRSM tu tahun 2004. Kebetulan masa tu MRSM Kuala Terengganu baru dapat Jubli Perak. Jubli Perak adalah 25 tahun. 25 tahun. So tahun yang ke-26 tu baru masuk. So masih nampak lagi ada punya banner, dia punya landscape semua tu masih buat lagi untuk Jubli Perak. Masa tu Mahathir datang sign lah. Zaman Mahathir kan. Masih ingat tak apa perasaan masuk MRSM hari pertama mendaftar? Oh, masa masuk MRSM tu rasa macam belagak ke? Sebab apa? Tu nak tahu tu. Masa sekolah harian dia macam ni tau. Sekolah harian kita sekolah kampung tau. Sekolah kampung sekolah tu dekat tepi pantai lah. Dan sekolah Terengganu pun dekat pantai juga. Sekolah harian ni sekolah yang sebelum masuk MRSM, sekolah tu saya batch yang paling tua. Sebab sekolah tu sekolah baru. So kalau tingkatan 1 lah paling tua. Tingkatan 2 lah paling tua. So that time kita tak ada satu benchmarking budak-budak pandai yang pergi sekolah jauh-jauh. Sebab lepas tu sekolah kampung tak ada pendedahan sangat masa tu. Kita tahu wujudnya sekolah asrama penuh MRSM. Cuma bagi kita orang benda tu macam out of league lah. Something yang budak kampung ni tak pergi sampai ke level tu. So paling tinggi that time sebab kawasan perumahan tu, kawasan kampung, dia orang paling-paling jadi nelayan. Jadi tukang kebun. So ramai budak-budak dia nak jadi engineer tau. So banyak pergi sekolah teknik. So masa tu pergi juga kawan-kawan ambil borang teknik tapi tak hantar. Lepas tu sebab tak nak jadi macam ikut orang, hantar borang MRSM. Dalam ramai-ramai sekolah tu saya seorang je yang dapat MRSM. Dapat pergi panggil exam, jawab exam, lepas tu dapat masuk MRSM seorang je. Masa tu sebelagak lah. Rasa macam sekolah MRSM ni memang lagi terror lah pada teknik tu. Perasaan time tu lah. Yang mohon nak masuk tu adakah sebab parents ataupun Aziz sendiri yang memang nak masuk? Memang sendiri nak masuk sebab asal-asal abah dia bagi dua pilihan je dalam hidup. Sama ada jadi cikgu ataupun jadi doktor. Dua pilihan je. Dua pilihan je. Dia sama A ataupun A kecil. A besar, A kecil kan. So masa tu fikir jadi doktor ni lagi glamour daripada jadi cikgu. So fikir jadi doktor lah. Sebab kalau masuk sekolah teknik dia tak jadi doktor, mesti jadi engineer. So pergi masuk MRSM tu dengan intention untuk jadi doktor. Cuma time tu dia ada kesilapan dari segi proses sikit. Sebab saya punya surat dia overlap dengan surat orang lain. So saya tak dapat invitation tu. Sebaik orang tu baik, dia duduk Terengganu, dia datang ke Kuantan, dia jumpa semata-mata nak bagi surat tu je. Yang ni kesilapan alamat ke apa? Dia mungkin surat tu melekat ke samping. Surat yang anak dia ni overlap dengan saya punya surat. Maksudnya so dia dapat dua lah. Dia dapat dua surat. Dapat dua surat. Sebab dia baik lah. Ada nama, ada address tu pergi. Tahu sebenarnya anak pakcik dapat MRSM. Tapi surat dia overlap dengan surat anak saya. So disebabkan hanya tahu dapat surat je, tak tahu macam mana proses nak masuk. Pergi MRSM Kuantan, tanya dia apa proses nak masuk, barang-barang nak kena prepare ke semua tu. Dia bagi.
Tapi saya punya invitation bukan Kuantan lah, invitation Kuala Terengganu. So kat situ yang macam ada sedikit, nasib baik sempatlah proses untuk nak pergi ke sana tu semacam celaru sikit. Maksudnya dapat lambat lah, dapat lambat tahu daripada orang lain. Lepas tu rushing lah untuk bersedia. Rushing lah. Ada tak kenangan-kenangan pahit ke manis ke sewaktu di MSF Kuala Terengganu? Kenangan tu banyak sebab bila masuk MRSM ni, sebab dulu sekolah harian biasa, balik rumah pergi sekolah, kita balik rumah balik. Tapi bila masuk MRSM, kita bukan balik rumah, kita balik bilik, kita tak jumpa dengan parent. So masa tu rasa macam aku dah bebas kan. Rasa macam something yang buat sendiri kan. Tapi at the same time benda tu macam bagi homesick jugalah. Sebab bila ada parent tu kita ada benda nak luar, tapi dengan kawan tu kita tak something yang kita rasa perasaan keluarga. Sebab kita layan kawan lain, kita layan family lain. Kenangan manis tu ada banyak. Tapi saya suka ni lah, sebab zaman-zaman MRS ni zaman nakal. Sebab bila dah mak bapak tak tengok, kita akan bereksperimen macam-macam lah. Eksperimen macam mana tu? Wow, nama budak MRS. Ada dua buat eksperimen pula. Ada dua benda aktiviti yang bukan aktiviti ada MRS lah. Budak-budak sendiri buat, yang kita suka buat. Satu time tu terkenal baru nak start dengan parkour. So melompat semua dekat tapi building MRSM ni rendah-rendah aje. Masih ada peluang untuk berparkour. Nak kata rendah pun tak agak, sebab 4 tingkat kan. Ada 4 tingkat ke 5 tingkat? 4 tingkat. 4 tingkat. Bangunan akademik lah 4 tingkat. Bangunan akademik 4 tingkat. Lompat ke kat tangga lah. Laluan ada. Lepas tu ada plantar box. Lompat plantar box tu. Laluan ada je. Tu satu aktiviti kan. Nombor 2 paranormal. Memang masa tu baru keluar teknologi kamera digital, yang orang tak perlu beli Kodak. Sebelum tu Kodak pakai Kodak yang analog, kamera analog. Lepas tu bila dah start macam tu, ada 3 orang budak member kita orang yang ada kamera digital tu. So kita pinjam lah buat paranormal. Reason paranormal tu sebenarnya macam saya tahu SPM 2005, masuk 2004. Masa 2004 tu senior 2004 bagi tahu senior 2003 dia tidur dekat depan library. Dia masa tu malam dia tak terus balik, dia duduk dekat sitting dekat library tu, dia tertidur. Lepas tu dia orang, member dia seorang ni dah bangun, dah balik. Tak kejut pula, dia tinggal member dia. Uish, dah. Lepas tu dia tinggal. Lepas tu bila dia buka mata, tengok kawan sebelah dia masih ada, tapi bukan orang lah. Lepas tu dia punya buku jatuh, dia nak ambil, tak nampak kaki. Lepas tu dia fikir, dia baca cerita ni berkait lah sampai ke 3 generasi kan. Tengok tak ada kaki, kata aku nak balik lah. Lepas tu kata duduk lah dulu. Cakap tak apa, aku nak balik ni, dah penat. Lepas tu kata, kau dah tahu aku siapa? Memang. Itu cerita budak 2003, yang budak 2004 cerita. So budak 2004 ni pula, senior saya cerita pula, dia dengar cerita tu, kita orang pula, uish, kat situ ada hantu Lepas tu yang dia orang ni pula, masa saya jadi tingkatan 4, dia orang tingkatan 5 lah. Dia orang buat perangai masa tu. Dia bukan spirit of coin, tapi dia buat macam satu bulatan. Dia ada baca surah, lepas tu ada hantu keluar dekat bulatan tu. Dia orang cerita lah, sebab time tu dia ada orang histeria lah, budak-budak histeria semua tu. Kita cakap pasal dia budak histeria ni kan. Kerap ke at that time? Masa tu? Tak kerap lah. Dia momen yang jadi tu pun rasanya setahun sekali je kot. Dia masa kita orang cerita kat sini tu, dia cakap, kau tahu tak sebab apa yang dia macam tu? Sebab apa? Sebab kita orang punya pasal lah. Kita orang yang buat, kita orang yang menyuruh. Lepas tu korang buat macam mana? Sebab masa benda tu jadi, dekat kan bila dah habis prep,
kita duduk kat Dewan Selera kan, makan 6 kali sehari kan. Itu kali dah makan dalam sehari tu kan. Dah makan tu, nampak ada budak kecil lalu dekat tangga, cross tangga. Fikir nak order lah. Bila cross tangga, kat tangga tu bukan budak kecil. Betul tak budak kecil? Dia cross tangga, dia sorry. Budak perempuan. Dia cross kat tangga tapi dia tak keluar. Saya pergilah kejar, tanya kat dia tolongkang. Tolonglah konon-konon ni, kenapa dia cross kat tangga tapi seberang tu tak keluar. Lepas tu pergi kejar, tengok tak ada orang. Oh, mungkin bayangan je lah kot. Ingatkan dia jaga tolongkang. Lepas tu member seorang cakap, kau dapat tangkap tak budak tu? Bukan budak, ingatkan ada perempuan jaga tolongkang. Tu, aku nampak aku kejar budak. Ingatkan budak tu anak warden. Lepas tu sebabkan kes tu lah, bila ternampak macam tu sebenarnya, masa tu ramai budak-budak student ni, dia nampak benda-benda tu masa sebab ada senior tengah menyeru. Aduh. Time tu memang ada banyak histeria lah. Sini Kuala Terengganu ni. Dia menyeru, yelah budak nakal lah. Lepas tu dia bercerita pula dekat budak yang nakal juga. So kita orang ni tak adalah pergi menyeru, pergi buat paranormal. Nak merakam. Pergi rakam. Pinjam. So ada hasil ke tidak? Kita orang jumpa tapi tak masuk dalam kamera. Maksudnya pengalaman tu tak dapat nak direkam kamera lah. Tak dapat rakam. Lepas tu takut juga. Yang kita orang perasan, yang nampak tu, kan kamera saya ada bilik persalinan baju untuk sukan kan. Bila kita orang masuk, sebelum ambil gambar kan ada lampu merah tu. Nampak ada figure orang. Macam solat ada solid dekat cahaya kan. Tapi kita orang snap tak nampak. Lepas tu kita decide, tak dapat, pergi jalan seorang-seorang pula. Pergi uji nyali. Jalan seorang-seorang, snap, tak keluar. Yang dia beriritan macam tu pula, time tu buat cerita harus sunat malam baru keluar. Tak harus sunat malam. Dan kita ada aktiviti ni tau. Bila dah habis prep, selalunya weekend lah, kita akan buka projektor, buka dekat dekat dewan tu, buka movie, tengok cerita hantu. Ramai-ramai. Dia tak spesifik cerita hantu, tapi masa tu tengah harus sunat malam baru keluar. So tayang cerita tu lah. Tayang cerita tu. Ada lagi lah. Memang mengundang lah. Baik. Kalau dari segi pergaulan pula macam mana? Sebab Aziz kata tadi, Aziz daripada sekolah biasa, lepas tu masuk ke MRSM. Macam mana pergaulan dengan rakan-rakan sebaya ke, atau dengan senior, dengan guru-guru? Starting dia berpuak. This is normal lah. Mana-mana pergi tempat, dia akan bermula dengan puak. Lepas pada puak tu baru masyarakat start merge. Dia ada puak yang budak tak pernah masuk sekolah asrama, which is myself. Ada puak daripada sekolah agama. Ada puak yang ex-MRSM daripada tingkatan 1, 2, 3. Satu lagi puak yang tak nak campur dengan game puak. Dia macam puak terasing. Tapi semua tu bermula macam tu. Tapi bila towards the time, bila dah orientasi apa semua kan, dah kenal lah masing-masing. Semua orang akan berkumpul di masjid. So benda tu macam sangat bagus lah. Sebab masjid ni macam masjid ke surau? Kalau Terengganu ada masjid. Kita orang panggil masjid. Tapi tak sepanjang mai. Tapi kita dapat gelaran masjid tu. Masjid bila masjid tu macam tumpuan rumah. Bila tumpuan rumah kan, semua orang akan tak nak kena berkumpul kat situ kan. Waktu maghrib sampai isyak kena berkumpul. So gap tu makin lama makin hilang. Terus tak bercampur. In fact, memang ada budak-budak nakal apa semua. Tapi bila seorang tu berkisah buat program ada masalah kan, geng yang berpuak ni dia akan offer. Contoh macam myself ada buat event. Ada geng-geng yang ni memang budak nakal betul lah. Dia offer, kau nak kompang tak untuk korang punya majlis? Padahal dia tak ada kaitan pun. Kata, boleh tak? Aku boleh provide. Kau nak ada silat performance tak? Aku boleh provide. Padahal dia tak ada kaitan kan. Kalau event tu macam MPP ke PRS ke, dia orang tak ada kaitan. Tapi dia orang offer. Kalau kita tahu geng susun kerusi apa semua. Lalu semua kan. Weh, lambat lah korang buat kerja.
Tolong. Tolong pasal pergi main bola ke apa kan. Padahal dia orang tak ada kaitan, tapi dia orang tolong tak. So walaupun bermula dengan perkauman, tapi eventually dia merge. Okey lah, boleh lah. Selain daripada tu dengan guru-guru macam mana? Aziz okey ke? Okey, kat situ Sebab Aziz kata tadi, sebab Aziz ni geng-geng budak nakal, so probably ada different treatment ke? Cik. dengan cikgu kita orang baik. Dengan cikgu baik. Cuma masa start masuk dekat situ, saya suka satu cara ni kan, dia satu tradisi tau. Tradisi pecah ego. Pecah ego siapa? Pecah ego Budak yang masuk lah, student. student kan. Soalnya budak yang masuk, termasuk yang bercakap ni, rasa macam diri tu pandai. Masuk MRSM kan. Padahal disleksia. Rasa diri tu pandai. Bila masuk dekat situ, cikgu akan bagi soalan MX, soalan yang paling susah. Daripada 50 markah tu, sebenarnya orang akan dapat 3, 2, 0 dan ada rekod negatif 3. Macam mana boleh pasal negatif? Okey, nanti cerita yang part negatif tu. Tujuan dia sebab bila orang yang masuk dia rasa diri dia pandai. So dia macam ni lah, macam Bruce Lee cakap kan, kalau kita datang satu tempat, kalau kita ada cawan tu yang penuh dengan air, kita tak learn, kita kena habiskan air tu, datang dengan cawan yang kosong. Macam tu lah dia portray juga dekat MRSM ni. Dia akan bagi soalan yang betul-betul susah. Tak nampak lah orang yang dapat lebih pada markah 10 daripada 50. Mesti kurang lah. So daripada situ break, kita punya ego break lah. Yang aku datang ni memang untuk belajar lah. Tu lah cikgu tu, baru dia cakap, sebenarnya kau tak pandai kan. Datang sini tahu orang belajar. Bagus teknik ni. Ke kita pun pernah kena dulu, cuma tak perasan. Saya dapat 2 daripada 50. Paling tinggi dalam kelas tu 3 ke 4. Yang negatif 3 tu abang pada member lah. Dia dapat markah kosong, which is normal. Dia salah tulis nama dia. Nama cikgu dia pun salah tulis. So negatif 3. Sebab salah tulis nama. Salah tulis nama. Aduh. Wait, selepas MRSM, Aziz decided to untuk belajar bidang apa dan di mana? Okay, lepas MRSM tu bawa perangai sama masa sekolah harian biasa, tak nak sama dengan orang. So masa lepas MRSM tu ramai orang akan pergi ke A-level, yang pergi Rusia belajar medik, pergi India, banyak orang pergi ke arah tu lah. Lepas tu tu first group lah, group yang budak-budak pandai akan pergi ke arah tu. Budak yang kurang pandai macam saya kurang pandai, kita pergi target pergi matrik. So saya pergi matrik yang orang lain tak nak pergi. Saya pergi pilih matrik Melaka. Kenapa orang lain tak nak pergi Melaka? Sebab tak cantik je. tak cantik je. Sebab matrik Melaka dia fast construction. So dia ada steel structure, dia ada batu, dia tak adalah macam kalau typical matrik dia buat proper, dia buat tiang batu apa semua, dia banyak steel, dia fast construction lah. Diorang pada mata dunia time tu, diorang pandang matrik penjara. Sebab dia besi-besi. Tapi dia estetik lah, sebab tak semua orang pandang benda tu penjara. Macam for myself, I suka nampak structure besi tu. Bagi for me, is lawa lah. Kalau cakap penjara, bagi aku lawa. So pergi matrik Melaka tu intended untuk continue yang bapak suruh jadi doktor. Kayak tadi cikgu dengan doktor kan. Intended tu jadi doktor, ambil bio, sains hayat. Sains hayat di matrikulasi jugalah. Matrikulasi. Masa matrik, masa MRSM sambung lah buat sains hayat. Lepas tu memilih untuk study dalam bidang apa? Okay, masa sebelum kita berjumpa di UiTM. Okay, masa dekat matrik, sebab dia program 1 tahun. Okay. That time program 1 tahun. Sekarang ni kirasi tak ada kot program 2 tahun. So program 1 tahun, tapi saya repeat sebab masa exam kena denggi. Ada sebaik pointer tu cukup-cukup untuk repeat. So repeat lagi sikit. So basically kena buat 2 tahun lah. Masa dekat situ memang dia ada 3 je, hayat, fizik dengan accountant. So ada 3 tu, kalau kita dapat finishkan matrik punya sistem, bila masuk dekat universiti boleh pergi ke degree terus, tak perlu nak ambil diploma.
Ataupun boleh pergi ke spesifik universiti yang overseas lah. That time yang famous Gajah Mada Indonesia, uh, Rusia dengan India. So ramai orang nak pergi overseas yang mana Ni kalau memilih sains hayat nak menjadi doktor lah. yang saya jadi doktor. So dekat mana tu Azizi buat keputusan nak study architecture? Okay, masa tu bapak masih lagi nak kata mesti jadi doktor. So that time ambil isi borang UPU. UPU ni macam plan B lah. Plan A memang kita hantar overseas punya application. Masa tu hantar Indonesia, India dan Mesir. Ada 3 negara yang hantar. Plan B isi UPU. UPU tu 1-4 memang letak architecture. Sebab dulu cikgu pernah cakap, sebab dia tengok saya boleh melukis kan, dia tanya, awak ni ada bakat, kena otak kanan. Matematik okey tak? Kata matematik okey. Okay, sains okey. Oh, awak boleh guna dua otak. Kata, kalau guna dua otak, saya rasa awak tak patut jadi doktor. Awak patut jadi arkitek. Tapi bapak suruh jadi doktor. Awak fikir-fikir lah. Sebab teringat cikgu cakap macam tu. 1-4 tu memang pilih architecture. Selang 2 minggu ke 3 minggu, diorang panggil interview. Dia ada exam lukis dengan interview. Lepas interview tu, lepas ambil exam lukis, pergi interview. Lepas tu terus lekat dia panggil. So daripada situ yang application untuk doktor semua tak panggil. Dia panggil tapi untuk dentistry, untuk gigi. So tak minat nak buat gigi. Lepas tu memang stay je buat kat architecture. Basically masa tu bapak ungkit juga dia kata, suruh jadi doktor, dia jadi arkitek. Tapi mulut cikgu tu masin lah. Memang didorong ke arah architecture. In fact, rasanya Tuhan tu memang planner yang the best lah. Dia memang ajar hidup tu, perjalanan tu ke arah architecture tu sebenarnya ada reason kenapa masuk hayat dulu. Even kat sains hayat tu, saya jadi orang yang tukang lukis human punya body, lukis tikus punya kita dah bedah kan, lukis belangkas lah, kita dah potong tu, tukang lukis. Buat assignment orang lukis. Kau nak lukisan untuk assignment ke tak? Bayar. Lukis. Maksudnya daripada dulu lagi Azizi dah buat bisnes dah. Buat bisnes. Even sekolah harian masa skala rendah tu pun buat bisnes kat. Lukis Dragon Ball, photo state, tu jual. Okay, kita berundur sikit tadi waktu dekat MRSM sebelum Azizi masuk ke Matrix tu. Nak cerita sikit pasal berkenaan dengan persiapan Azizi lah untuk menghadapi SPM at the time. Masih ingat tak apa yang kalau jika ada cabaran-cabaran yang Azizi hadapi waktu nak menghadapi SPM? Okay. Dan satu lagi, Azizi ada ambil pendidikan seni visual tak? Ada. Okay. Ada ambil minor tu kan. So 10 subjek lah seat for SPM. 10 subjek. Pasal SPM ni cekelakar agak sebab kuat main. Tak belajar sangat pun, kuat main ya. Mak bapak tak tengok kan. Kuat main. In fact, ingat lagi, besok exam sejarah. Malam tu baca komik. Bukan baca buku. Nak masuk exam tu baru buka tu. Persiapan basically kalau personally tak ada persiapan pun untuk SPM, belajar biasa je. Cuma bagusnya kat sana cikgu-cikgu dia buat program tau. Dia pergi buat program a small study group. So dia akan tetapkan contoh dalam 1 minggu ni kita ada certain study group. Lepas tu kita akan pindah ke study group yang lain, orang lain pula. So kita belajar dalam semua circle ni. Cuma dalam study group tu dia akan letak separuh budak yang memang pandai belajar, separuh budak yang memang tak apa nak pandai belajar. So dia mergekan macam tu. So preparation tu daripada cikgu buat tu lah. Cikgu tu yang decide untuk buat study group tu. Sebabkan cikgu buat, kita terpaksa ikut. Bila kita terpaksa ikut, termasuklah dalam group tu. That time a good thing, selain pada kita belajar subjek, kita dah start belajar macam mana perangai orang. Sebab orang pandai ni sebenarnya tak nak ajar orang pun. Ketukar ilmu ni. Ketukar ilmu kan. Tapi sebabkan dia termasuk dalam grup tu, dia terpaksa mengajar. Dia terpaksa mengajar. Tapi kita pun diajar dengan cara macam mana nak curi orang punya ilmu. Cari curi orang punya ilmu, kita tiru apa dia buat. Bila kita duduk satu grup, sebenarnya kita tak pernah pandang dia pun. Sebab kalau kita termasuk dalam grup tu, kita tiru cara dia buat. Tu secara tak langsung is
orang kata a good skill is to steal. Good artist is steal. Macam mana ayat tu? Good artist steal, good artist copy. Great Okay, artist steal. So kita steal habit dia tu. Jika tak silap kita jumpa di semester ketiga kan di UiTM Shah Alam, dan at that time I remember Azizi daripada ada group of people yang daripada Matrix kan. Jadi selepas tu Azizi bekerja dalam industri selama berapa lama? 4 tahun. Lepas habis degree 4 tahun. Lepas ambil master 2 tahun. Lepas tu sambung balik kerja. So gap degree sampai master tu 4 tahun. Waktu Azizi kerja macam ada kenapa Azizi berubah? Sebab tadi kan awal cakap awal-awal tadi Azizi cakap yang Azizi sekarang dalam firm town planning. So ada cerita tak di sebalik tu? Kenapa bukanlah beralih bidang sangat, masih dalam bidang yang sama, cumanya dia punya pengkhususan tu berbeza. Wah, kawan-kawan panggil pengkhianat kan. Punya sekolah harian pengkhianat masuk sebab kawan-kawan masuk engineering. Pengkhianat keluar pergi masuk sains MRSM, bio. Lepas tu bila masuk tu sains hayat, masuk ke degree architecture. Lepas tu architecture pula pergi ke town planner. Dia itulah orang kata pengaturan Tuhan kan. Sebenarnya fikir macam apa kaitannya kan ambil sains hayat tiba-tiba masuk ke architecture ni. Bagusnya bila masuk dekat Tuhan tahu jiwa saya memang jiwa yang buat design, create. Tapi dia tak polish benda tu. Dia polish another skill. Skill yang lebih kepada humanize. Mungkin dia fikir kalau aku letak budak ni totally untuk build environment je lah nanti dia jadi macam secular ke apa, tak tahu kan. So dia bagi just soft spot sikit, dia bagi ke biologi. Kebetulan MRSM yang duduk tu pun memang Islamic punya intention. Masuk matrik pun Islamic punya intention juga. So tak pergi ke arah secular kan. Masa tu tak nampak bila buat thesis. Masa-masa tu baru nampak sebab saya guna ilmu biologi untuk buat thesis architecture. Buat projek macam mana kita gunakan ideology of biology human ni boleh reflect dengan human environment. That time kita tengok dulu tu sebagai micro, architecture micro. Bila dah bekerja di office arkitek, kerja office arkitek juga, kerja office arkitek, intended untuk, I memang plan untuk dapatkan semua range of design daripada kecil sampai ke besar. So daripada kecil tu dah pernah design furniture, rumah, banglo, private home, kedai, hotel, mall, even airport pun dah pernah design. So bila fikir yang bukan dalam range architecture ni benda makro. Benda makro ni lagi urban design dan master plan. So bukan tak boleh buat dekat architect firm, tapi dia limited. So I intend untuk jadi architect in-house dekat office town planning. Kita belajar pasal urban design, strategi, polisi dengan master plan. So I have dua field dalam satu bidang. I ada skill dalam architecture, I ada skill dalam town planning. Nak kata dua-dua terror tak, tapi dia macam jack of all trade lah. Kita boleh cover dua-dua. Bila orang nak tipu dalam architecture, kita tahu. Orang nak tipu dalam town planning pun kita tahu. So kita somehow cuba widekan kita punya skill and knowledge. Ini pun diajar juga sebenarnya dalam MRSM. Dia pun buat banyak-banyak aktiviti kan. Buat aktiviti macam ada aktiviti sembelih ayam, tolong orang kampung dekat pantai, aktiviti ukhuwah, Maulud Rasul semua. Dia macam mengajar kita untuk cuba pelbagai field dalam bidang-bidang yang lain untuk kita bentuk what character dengan identiti kita sendiri. Sebab tu saya macam tukar bidang tu sebenarnya ialah untuk memperkasakan jati diri. Mesti Mahathir bangga. Saya selalu nak tanya benda ni. Ada tapi walaupun kita dah banyak kali bincang pasal benda ni dalam kita punya sesi-sesi lepak, ada apa perbezaan antara town planning dengan urban design? Dan apa persamaan dia? Sebab
probably mungkin ada adik kita yang masih tak fahamkan beza ataupun masih mencari direction. Apa beza town planning dengan urban design? Okey, Architecture tu kita dah faham. dia Banyak related dengan building. Tapi yang ni macam Aziz cakap tadi, ni adalah dari segi makro yang lebih besar. Tapi dari segi makro ni pun masih ada beza kan antara town planning dengan urban design. Okey, dia saja kita kena start daripada architecture dulu lah. Architecture ni dia ada cover 3 bidang dalam small scale. Sebab kita panggil architecture ni micro, town planning ni makro. Okay, dalam micro kita pecah 3. Sebenarnya kita akan tengok ni paling major bukanlah 3 ni saja. Paling major kalau dari segi architecture kita tengok landscape, kita tengok interior, kita tengok architecture. So benda ni dirangkumkan dalam architecture. So benda-benda yang micro, benda-benda yang bersifat lebih kepada human scale punya keadaan. Bila kita pergi tengok satu keadaan, contoh kalau ni satu bangunan, ini bidang kuasa architecture, tapi major ni dah jadi bidang kuasa town planning and urban design. So macam mana bangunan ni react dengan surrounding. Yang surrounding ni kita panggil urban design ataupun master plan. Okay, urban design sebenarnya dia berkait dengan built environment yang dah wujud. Contoh bandar yang dah ada, kampung yang dah ada, macam mana kita improve. Master plan sebenarnya berkait dengan area lagi besar dengan tanah kosong. Contoh kalau kita ada tanah kosong yang kita intend untuk buat satu bandar baru, nak buat perumahan baru, ataupun kita nak buat facility baru, itu lebih kepada master plan. Yang kita kena fikir start from zero. Urban design kita dah ada tempat yang lagi challenging lah. So kalau kita comparekan benda ni dari segi architecture, seolah-olah urban design ni kita buat project renovation, benda yang dah ada kita improve. Faham. Master plan ni kalau kita buat bangunan baru, benda yang benda kosong. Maksudnya kalau urban design ni maksudnya we start from dah ada konteks lah, dah ada konteks. Even master plan tu boleh jadi urban design juga. Bila kita dah buat konteks itu, baru kita implement urban design dalam master plan. Faham. Boleh tak Aziz ceritakan, sebab saya tahu Aziz adalah salah seorang urban designer yang terlibat dalam yang baru-baru ini dilancarkan Kota Madani. Boleh ceritakan sikit tak pasal Kota Madani Putrajaya tu? Okay. Kalau if you may lah, I don't want to get you into trouble, but if you can, boleh cerita. Projek dia pun dah launching kan. Okay. Maksudnya dari segi ideanya, tercetusnya Kota Madani itu sendiri, ataupun apa idea yang menarik yang firm Azizi yang cuba untuk lakukan dekat Kota Madani itu sendiri? Okay, kita cuba improve human social life lah. Dari segi Kota Madani sebenarnya kita orang punya company dipilih lah. Dipilih bila kita ada satu track record yang baik, kerja tengok kita boleh deliver. Dan antara sebab kenapa kita orang punya company dipilih, sebab kita orang dapat deliver dalam masa yang singkat. Sebab projek ni selalunya normal period of time dia akan bagi masa 6 bulan. Tapi untuk Kota Madani dia bagi sebulan setengah. Dan ada 2 minggu sebab nak launching. So 2 bulan lah termasuk dengan launching tu. So mula dapat projek ni terkejut kata macam mana nak siapkan projek ni, laju sangat ni kan. Itulah sebelah setengah. That time kita perlu macam mana nak merge built environment, which is benda-benda ni yang tangible, dengan benda intangible dengan Madani tu, sebab dia lebih pada program. So kalau dari segi built environment ni, kita tengok dari tiga part lah. Satu kita panggil software, 2 kita panggil hardware, 3 kita panggil orgware. Software ialah program, apa yang kita nak implement. Hardware tu build environment, benda fizikal yang kita implement kat tempat tu. Orgware ni siapa yang nak manage. So daripada situ kita punya klien sebenarnya bukanlah perbadanan. Kita punya klien ialah PJH, Putrajaya Holding. Putrajaya Holding ni under KLGCC kan. Dia adalah developer yang manage projek tu. Tuan tanah is perbadanan. So perbadanan akan relate dengan Perdana Menteri lah. So kita buat untuk pemartabakan modal insan, memartabatkan insaniah. So sebenarnya bahasa Inggeris kita pakai humanity kan, apa community? Kita kita panggil berbuat baik pada manusia tu kan. Tapi dalam Madani dia panggil ihsan. Oh, okay.
dia nak masukkan Ihsan dalam Madan. Madan ni bandar. Dia cuba implement Anabel ni cuba implement uh, cerita macam mana Nabi berhijrah. Dia buat satu bandar dekat Madinah tu. Ada 3 komponen utama. Sekolah, bazar dengan masjid. So sebab tu 3 komponen utama dalam bandar ni 3 benda tu lah. Dan macam mana manusia hidup dalam 3 komponen utama ni. Yang tu lah kita buat vertical school, kita buat elongated retail, integrated dengan masjid. So benda tu mesti dalam triangle yang sama. Ya, apa yang saya faham juga yang ni Kota Madani adalah bebas kenderaan dari maksudnya on a human scale tu it's a walking distance kan between these three Betul. components. Okey. Boleh ceritakan sikit yang tu. Kota Madani ni dia kata nama khas. Tapi kalau ikut saiz tu bukan saiz kota, dia saiz development. Kita nak cuba hasilkan bandar yang tidak kebergantungan sepenuhnya kepada kereta. So kereta hanya method untuk kita move keluar dalam atau dalam keluar. Untuk movement daripada keluar. Tapi whatever yang ada dalam pasar tu, kita lebih intended kepada orang yang berjalan kaki. Sebab tu semua bila kereta sampai, dia tak akan sampai dekat ground level. Kita create another ground level lah. Dia tak akan sampai ke ground level. Soalnya manusia ni cara berfikir, kalau kedai tu, satu kedai kita pergi nak parking betul-betul depan kedai. Tapi kita cuba buat, semua bila kenderaan sampai, dia akan pergi ke arah basement. So basement tu, sebenarnya basement tu ground. Kita naikkan, kita buat fabricate ground yang baru. So yang ground asal kita panggil basement, kita buat podium level kita panggil ground. Semua kat ground tu tak ada kereta. So people akan bergerak dari satu point ke satu point dekat ground yang elevated tu lah. Atas ground baru tu kita buat another podium pula. Yang tu kita buat bridge. Even kehidupan orang yang dekat ground ni pun dah tinggi. Dekat elevated level pun tinggi juga. So andai kata kalau mak ayah duduk kat satu tower tu, dia nak hantar nak pergi sekolah, dia tak semestinya turun bawah, pergi ke kedai nak cross pergi sekolah. Tak semestinya. Dia boleh turun pergi level podium, terus masuk sekolah. Sebab sekolah tu pun dah ada dua linkage. So dah 3 level. Basement, ground, elevated level. Sebenarnya dia berkait dengan Putrajaya punya prinsipal, hubungan kepada alam, hubungan kepada manusia, hubungan kepada Tuhan. 3 level tu lah. Even yang atas tu pun sebenarnya dia link direct pergi ke masjid. So orang turun, pergi jumpa Tuhan. Ni pula waktu jumpa manusia. Yang bawah sekali jumpa parking, yang jumpa alam lah. Jumpa alam. Tapi maksudnya nanti podium tu ada 3 level lah. Dia human circulation dia 3 level. Tapi podium tu ada 2-3 level lah. Maksudnya it's a massive podium lah kan, dikatakan. It's a massive podium. So how do you treat maksudnya nak masukkan cahaya, ada opening ke? Betul. Itu pun ada orang tanya juga, macam mana nak buat benda tu kan? Kita tak boleh bergantung kepada teknikal sajalah. So kita pegang dua-dua. Kita ada pasif, kita ada aktif. So untuk pasif ialah dari segi design dia sendiri. Kita ada buat satu void. So satu-satu tempat kita jadikan daripada 3 tempat tu jadikan 3 puzzle. Kita buat void supaya cahaya boleh masuk kat tempat-tempat yang paling dark, dengan daripada tepi lah, sebab kita naikkan ketinggian daripada tepi. Yang tengah tu kita buat void untuk masuk. Ada satu-satu tempat kita buat sunken supaya ada ventilation boleh masuk, especially dekat tempat padang. Padang tu tak sama level dengan ground, ada turun sikit. So bila turun, bahagian turun tu kita boleh buat tangga, orang boleh duduk, jadi macam amphitheater. Bawah tu ada ground, bukan ground, padang. So ruang tepi ni still lagi cahaya boleh masuk. Whatever is, kita bagus design macam mana pun pasif, tak ada development yang perfect. So kita perlu kat active design solution. Kita perlu kat juga mechanical ventilation, mechanical dengan lighting yang kita perlu tambah. Jadi bila kita buat dua benda ni, kita boleh kurangkan cost. Cost kita spend untuk ventilation, cost untuk lighting kita boleh kurangkan. Tapi tak mana dia tak ada 100% tak ada tu, tak semestinya. So kita ada dua-dua. Dan kita boleh jimat dalam 30% lah, 30-40% daripada cost. Daripada cost. Baik, bagi Aziz sendiri kan, bila bekerja dalam bidang architecture dan urban design ni, apa cabaran yang Aziz rasa paling susah untuk Azizi hadapi sewaktu memilih untuk masuk dalam town planning atau urban design? Dia sebenarnya cabaran tu bukan dari segi feel tu. Sebenarnya cabaran ni lebih pada orang lah.
So dia sama. Kalau kita dekat architecture dengan even urban design atau planning sama. Dia adalah skill yang kita kena belajar sendiri throughout the life. Macam mana kita nak baca orang, macam mana kita nak tahu kehendak orang tu, apa yang kita nak deliver. Sebab eventually sebenarnya kita panggil benda ni perunding lah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris panggil consultant. Tujuan perundingan consultant ni bukanlah menyediakan design, menyediakan submission. Itu dari segi byproduct. Fungsi utama seorang perunding ni sebenarnya menyelesaikan masalah. So orang datang kat kita, selesaikan masalah aku bayar, aku bagi problem solving dekat dia. Okay. Itu yang kita nak kena study tu yang susah sebenarnya. Sebab kebanyakannya orang yang datang dia pun tak tahu apa masalah dia. Kita kena fikir masalah kita kena berfikir masa depan macam mana, apa yang dia akan hadapi, apa yang dia boleh solve. Sebab eventually ada dua benda je dia nak. Sama ada cost dia dikurangkan ataupun dia makin kaya. Eventually memang dollar and cents lah. Byproduct daripada dollar and cents ni yang kita akan mendapati lebih infrastruktur lagi bagus, kehidupan lagi selesa, senang untuk moving, perhatian untuk anak-anak. Tapi eventually kalau kita tak boleh fikir dua benda ni, kurangkan kos ataupun macam mana nak tambah pendapatan untuk certain client ni, kita tak boleh deliver benda tu. Kadang-kadang kita tanya juga dalam master plan tu, okay, this is my land, you do apa you nak buat. So apa you nak? I pun tak tahu. So kita kena study pula keliling tu ada apa, polisi cakap apa, dalam arti rencana tempatan cakap apa yang kita boleh propose kat dia orang. Dan selalunya development tu tak boleh terus terjadi. So kita akan buat phase 1, phase 2, phase 3. Dalam phase ni apa dia perlu buat. Kalau dia tak ada duit untuk buat development ni, macam mana cara kita bagi dia business solution yang mana yang dia tak ada duit nak buat development ni. Kita bagi dia cara strategi. Macam mana dia boleh ada fund untuk buat projek tu. Kadang-kadang projek tu sebenarnya free pula. Bukanlah free lah, kita buat business strategi supaya boleh tanggung projek tu. So berdasarkan pengalaman Aziz tadi, do you identify more as a urban designer or as an architect? Sekarang lah rujuk. Selalunya saya akan panggil diri sebagai designer lah. Tak mendefensekan sama ada urban atau architecture. Sebab tamak. Dua-dua. Dua-dua juga. My boss cakap, you defend diri sebagai urbanist lah. Oh, tapi I background architecture. I still not call myself a designer architecture. Tamak. Nak dua-dua. So, kalau mengenali diri cakap sebagai seorang designer je. Sebab itu belum cerita pasal lukis komik lagi kan. Lukis kartun kan. Lupa nak cakap pasal benda ni. Aziz masih melukis komik sejak daripada saya kenal dia. Masih sampai sekarang kan. Sampai sekarang lukis kartun, buat urban design, buat architecture. Tamak. Boleh ceritakan sikit komik yang sedang Azizi buat, ataupun jika ada, ataupun ada projek-projek commission ke yang Azizi pernah buat? Okay, mula-mula ada, tahu tak yang cerita ni nama tu, buku tu. Lepas tu ada pelukis nama dia Nenek Hani. Dia buat dia buat grafik untuk Hilal Ashraf. Hilal Ashraf ni novelis. Dia buat buku ni nama. Buku pasal pendekar Melayu lah. Nenek Hani lukisan dia cantik tau. Dia buat cover untuk ni nama tu. Cakap, lawa benda ni kan. Cantik kan. Masa tu terkesan lah. Buat komik suka-suka. Buat antara nusa, buat suka-suka je lah komik tu. Bila buat komik tu, dalam 2-3 bulan lepas tu kot, saya post dekat TikTok. Dia boom. So orang tanya kenapa lah. Dia tanya kenapa bagi percuma kan. Kita orang nak bayar kan. Kata ni buat suka-suka je. Lepas tu kata, tapi yang banyak cakap takkan berhenti kat sini sebab bagi cliffhanging kan. Tak keluar episod 2. So dia mau buat episod 2 ni tak release pun. Buat episod 2 ni tengah-tengah buat. Sebab ke komik yang episod 1 tu ada satu writer daripada Singapura request untuk lukis untuk dia. So sekarang ni tengah workout untuk dia lah. Untuk lukis komik untuk dia. Untuk satu projek dengan dia. Reason sebab dia dah tengok artwork yang first tu. So daripada situ kita boleh belajar tau. Kalau kita sebenarnya tak perlu tunggu peluang, kita create peluang tu.
mungkin orang fikir, aku takkan buat kerja secara percuma. Sebab aku nak, zaman sekarang orang fikir kan, bila aku kerja kau kena bayar. Mungkin juga kau kena fikir, aku buat kerja tapi aku tak dibayar sekarang, di investment. Itu macam eksperimen lah, buat komik suka-suka tu. Bila orang tengok dah ada sampel, orang lain nak gunakan kita punya khidmat. Terus ni masih tengah buat lagi lah. Expected 2027 kot launching Siap komik tu. komik tu. Azizi menyumbang dari segi as an illustrator lah untuk komik itu. Writernya orang lain yang Singapore tadi. Okay. Baik, kita ada beberapa soalan lagi sebelum kita habis sesi ni dengan Azizi. Kita nak tanya sikit lah berkenaan dengan pengajaran hidup, life lesson yang Azizi belajar sewaktu di MRSM. Paling bernilai. Paling bernilai. Jika ada lah. Ada. Okay, untuk paling bernilai rasanya cuba yang macam pelbagai skill lah. Sebab mula-mula datang kita pun tak tahu, kita budak kampung je, fikir paling-paling aku habis belajar pun jadi tukar kebun ataupun pertanian. Tapi bila situ, bila dia diajar kita untuk buat macam-macam skill, so kita intend untuk tak fikir tak berada dalam comfort zone lah. So bila being in the comfort zone, kita intend untuk apa benda yang aku boleh buat selain pada apa yang aku dah ada sekarang ni. So daripada situlah kita diajar untuk buat macam-macam benda. Even kalau kau dekat MRSM yang duduk ni, tak pandai berenang tau, tapi kat sana ada kolam renang. Kolam renang ada? Kolam ada kolam renang. Jealous. Even kalau kat sekolah biasa, kita ada PJ, kita duduk main bola je. Kat sana tak. Cikgu PJ diorang bagi ni sebulan ni main bola je, sebulan ni main rugby, lepas tu ni belajar berenang, lepas tu main bola tampar. Kita akan cuba semua jenis sukan yang boleh available kat situ. So dia, even kalau kita ada benda yang kita minat, kita cuba push buat something yang kita tak berapa suka, supaya kita boleh learn apa skill yang kita boleh belajar dekat tempat tu yang kita boleh pakai kat tempat lain. Even kat situ pun antara time saya lah, koperasi dia antara yang paling bagus ke kita ada chalet. Chalet Kuala Terengganu? Untuk siapa? Untuk orang nak datang sewa. Dalam chalet tu boleh buat macam camping ke apa. Even chalet tu dalam perkarangan MRSM, dalam perkarangan MRSM tu. Dia ada satu rumah-rumah kayu dia buat. Lepas tu kita boleh buat unggun api, buat camping. Lepas tu ada kawasan chalet lah. Sebab kawasan tu agak besar kan. Ada pokok-pokok pokok ru tu Tapi dalam compound tu ada kita pun ada kedai. Dia okey lah, walaupun kita makan 6 kali sehari, kita ada satu lagi kedai yang di luar daripada konteks 6 kali sehari tu tau. So macam pukul 12, 10 ke atas tu kita boleh makan yang kena bayar lah. Ada gerai koperasi yang buat makanan tengah malam. Kita orang je lepak situ. Satu memang, walaupun nama 6 kali sehari, tapi tu tak agak kebulur malam-malam. Pergi makan kat situ ada dua sebab. Satu, memang makanan ni memang sedap. Nombor dua, anak pakcik tu cantik. Kafe biasanya reason nombor 2 tu lah. Reason nombor 2 tu lah. Kalau tak beli pun dah kenyang lagi kan. Tapi tengok anak dia kan. Okay. Jika boleh diundur masa lah kan, ada tak perkara yang Azizi nak lakukan secara berbeza sebagai seorang pelajar MRSM? For now, saya selalu berfikir macam ni tau. Apa yang kita dah buat sebelum ni is perfectly tailored to us. So apa yang kita pilih tu sebenarnya konsekuensi yang kita dapat sekarang ni memang exactly macam tu. Tapi mustahil dah cakap benda yang kita tak regret kan. Dari segi life, for me is perfect. So regret yang tak buat dulu, tak cakap yes dekat orang yang shock kat kita dulu. Ada berapa orang tu? Kurang-kurang ada 3 orang. Tapi masa tu bodoh Last kan bodoh kan. Mungkin Azizi nak cakapkan sekarang kepada 3 orang tu. Tak boleh. Dah kahwin lah, dah anak dah pun. Tak boleh lah. Okay. Soalan yang terakhir untuk Azizi. Bagaimana nilai dan tradisi MRSM ni membentuk perjalanan peribadi dan profesional Azizi? Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah apa nasihat Azizi untuk pelajar MRSM semasa untuk memanfaatkan masa mereka di sana? Okay, firstly nak berterima kasih dekat MRSM punya sistem tau. Sebab dia
saya belajar kat MSM kena bayar sehari RM1. So sebulan kena bayar RM30 lah untuk semua fasiliti infrastruktur yang ada dalam MSM. Memang ada budak yang percuma. Sebab kan patutnya saya tak layak pun. Sebab saya adik-beradik 2 orang je. Dan gaji ayah masa tu melepasi daripada gaji yang mendapat bantuan. Tapi but still sampai kat sana walaupun tak dapat 100% punya bantuan, tapi saya bayar RM1 je. Which is sangat-sangat murah lah. And bukan sangat murah, rasa macam benda tu penghargaan lah yang dapat bila small cost untuk belajar macam-macam, untuk enjoy facility macam-macam dekat situ. Berterima kasih sangat dengan satu sistem tu. Saya tak tahu sekarang masih ada ke tak. Walaupun buku memang beli sendiri, tapi dia sangat bagus lah sebab bila kita buat macam tu, kita own the ilmu tu. Benda yang basically I tengok sistem MRSM ni, dia ada 2 tau. Satu, kalau kita tengok dari segi environment MRSM, so MRSM tengah-tengah dia punya hall, keliling tu kelas. Tak sure sekarang masih guna sistem yang sama ke tak. Dia sama macam yang level masjid tadi, penyatuan ummah. Nak relate juga. Keliling. Yang ni kena kredit arkitek yang buat MSM Kota Terengganu. Mungkin bukan arkitek, mungkin sistem sekolah sebab kadang-kadang arkitek dia follow regulations. Satu lagi sistem diorang tak hanya tumpu kepada education saja, dia juga tumpu kepada jati diri. Dia ajar macam mana cara jadi manusia. Kat sana belajar sembelih ayam, belajar table manners, lepas tu belajar public speaking. Padahal benda tu bukan education level pun, tak masuk dalam SPM pun, tapi dia ajar benda-benda macam tu supaya bila kita keluar MSM, kita ada banyak skill untuk menghadapi dunia yang sebenar. So modal yang kita ada untuk belajar ni digunakan untuk time kerja je. Luar pada kerja kita buat apa? Itulah skill-skill yang dia ajar tu untuk menjadi seorang manusia. Tu ya, bagi saya sistem tu yang membentuk lah Azizi lah. Apa nasihat untuk pelajar-pelajar semasa? Okay, nasihat untuk pelajar, jangan jadi macam saya ke. Nakal masa kecil kan. Dia boleh je jadi nakal, jangan jadi jahat lah kan. Sebab nakal tu membentuk karakter. Dan kita sampai macam sekarang ni lah, kita dok gelak benda buruk yang kita buat dulu, benda bodoh yang kita buat dulu, kita gelak. Sebab ada memori tu kita jadi manusia sekarang. Kita jadi manusia sekarang. So nasihat sebenarnya, it's okay untuk you do benda salah, mistake. Kalau you jatuh semua dia okay. Sebenarnya jangan wawam sam. Jangan fikir masuk satu tempat MRSM ke mana-mana kan, you terus nak jadi berjaya. Sebab berjaya tu ending by product je. Sebenarnya benda yang bila you masuk mana-mana tempat ke MRSM ke, apa you boleh collect, code apa semua yang boleh you collect pada situ, dan expect setiap you collect tu apa yang you akan fail. Expect the failure lah. So bila dapat failure, you akan fikir, oh cara ni salah, buat cara lain. Oh cara ni salah, buat cara lain. Kumpul sebanyak mungkin kegagalan. Sebab kejayaan tu sebenarnya by product je. Sebab kalau dah berjaya, what's next? Dah tak ada apa dah. Sebab itulah kumpul semua. Kalau main bola tak terpilih dalam pasukan, tak apa, main benda lain pula. Atau cuba lagi. Sentiasa expect apa kegagalan yang aku akan dapat lepas ni. Besok hari ni aku gagal apa, besok aku gagal apa. Tapi bila jatuh tu, janganlah tak bangun. Bangun balik buat semula. Dia macam resilient lah. MRSM satu tempat yang bagus untuk kita polish resilient. So sentiasa kumpulkan that skill lah, resilient tu. Sebab kita akan gunakan resilient sampai ke tua. Sebab lagi lama kita hidup, lagi susah kita hidup. Betul. Baik, rasa itu saja sesi kita pada hari ini dengan Azizi. Saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi untuk berpodcast bersama kita. Dan untuk bagi para pendengar, bagi yang belum mendaftar sebagai ahli Ansara, boleh berbuat demikian di www.myansara.org. Dan saya tutup sesi ini. Terima kasih dan kita jumpa di episod yang akan datang.